Kadang-kadang lelaki dia akan buat keputusan based on apa yang dia nak buat. Tapi untuk perempuan dia akan fikir banyak jalan. Hai semua, selamat datang ke Di Sebalik Kerjaya bersama Wiki Career. Hari ni kita nak interview seorang akak ni, dia bekerja sebagai truck analyst. Betul tak? Betul, Okay. ya saya. So, jom kita tanya dia apa sebenarnya job scope sebagai truck analyst ni. Saya pun tak pernah tahu. Kita tak pernah bekerja dekat warehouse, dekat tempat-tempat yang kena handle truck kan. So, jom kita interview dia, kita tanya dia apa pengalaman dia sebenarnya. Okay, jom kita start. Okay, hi, nama saya Amira. Memang orang panggil saya Amira, so you guys can call me Amira lah. Okay, saya sekarang bekerja as a truck planner, analysis truck planner di salah satu company agak besar juga. As a e-com Malaysia lah, dekat Malaysia ni. So, kerja saya sangat mudah bila disebut, tapi sangat berat tanggungjawab untuk saya galas lah. Sebabnya saya bermain dengan rutin harian, dengan truck, dengan lori 10 tan, 3 tan, 20 tan, 40 kaki. So memang kehidupan saya kebanyakan ke arah itulah. So saya punya tempat kerja tu kita 24 jam tau. Okay, kalau awak pernah dengar, kita ada first mile, middle mile, last mile kan. So saya berada di center. Ada orang nampak bila you beli barang you terus sampai depan rumah. Betul kan? Rider akan hantar. Tapi behind of the rider tu adalah saya. Saya yang berada di middle mile lah. Kiranya akak handle truck tu masuk, akak handle truck yang sampai daripada, contoh daripada luar negara sampai macam tu ke? Kita ada beberapa sorting center lah. So macam kita orang ni dekat tengah, dekat middle. Ada beberapa juga yang middle. Cumanya untuk bahagian saya, bahagian akak kepada arah macam barang sampai kat sort kita yang akan keluarkan lah. So lori-lori ni sebenarnya kita buat untuk, kalau pernah dengar, non-KV dan KV. So dulu okay, non-KV tu adalah non-Klang Valley macam tu lah. So KV is a Klang Valley. So untuk akak memang buat untuk KV. So truck ni memang ada 2 session lah, untuk tengah hari dan juga tengah pagi. Kalau awak pernah dengar same day delivery, next day delivery. Okay, so kita orang yang buat benda tu lah. Dalam that company kita yang buat benda tu. So same delivery kita buat petang. Sama juga dengan next day delivery lah. Dan untuk yang pagi tu, kalau awak semua tengah dilena ulit tidur sedap tu kan, kita orang tengah mengeluarkan barang. So same thing juga, is the same delivery and next delivery lah. So benda-benda tu semua yang paling hardcore is kita orang buat petang. Maksudnya paling banyak ke? Paling banyak volume dia, and then truck arrangement pun banyak. Boleh dikatakan lebih daripada 80 hub lah. So 80 hub untuk satu truck, mungkin akan ada satu truck dia akan buat 3 hub. Maksudnya satu truck tu untuk dibahagikan hub. Betul. And then ada beberapa yang kita buat, contohnya Melaka kita panggil MKZ. So Melaka pun ada, Port Dickson, Reliance, Remban, semua ada. So cabaran dia sebenarnya dalam middle mile tu, macam untuk saya akak lah, cabaran akak ialah bila truck tu breakdown tanpa kita realise. Okay, truck dia breakdown, and then truck tu tak dapat nak sampai during kita nak kena load barang. And then cuaca. Betul. Sebab every truck movement tu kita orang kena check. Dia masuk, dia keluar perjalanan sampailah destinasi hub tu, dan barulah kita macam okay, aku leganya. Lega truck aku dah sampai, dia macam tu. Tapi kalau macam susah juga kan? Ya, sangat susah. Sangat susah, but actually I love my job. That's the thing lah. Sebab fun ke, macam mana ke, kawan-kawan kerja ke? Actually okay, dalam our team boleh katakan diorang panggil akak as a CPM lah. CPM tu maksudnya? CPM tu adalah Centralized Planner Management, which is our team lah. Okay, our team. And then kita ada lagi grouping di bawah, kita panggil as a line haul. Line haul tu maksud dia antara hub ke hub. So kita orang lah. And then line haul ni dia sebab dia operate malam lah, 24 hours. That's why we call line haul lah. So budak-budak line haul ni lah saya panggil is anak-anak. Anak-anak saya, anak-anak saya. Dalam anak-anak saya tu ada traffic controller, saya ada admin saya ada leader saya. So budak-budak ni diorang memang arrangekan untuk kita orang punya movement. So boleh katakan diorang pun adalah backbone untuk saya juga. So kerja traffic ni saya ada
3 orang traffic. Okay. So 3 Yang traffic tu maksudnya yang buat lori ke? tak, dia lah traffic controller yang arrange truck saya nak masuk mana. So dia agak quite challenge sebabnya untuk traffic saya, budak-budak ni diorang macam berpanas kan. Panas, kadang-kadang saya tekan, which is kita orang selalu tekan lah. No choice maaf ya anak-anak Kerja kan? So memang traffic saya agak selalu tertekan jugalah. It's just because that kadang-kadang terpaksa terjerit kerana emosi emosi kerja macam ni sangat kena pandai balance emosi lah. Sebab dia harsh kan? Yes, Kena rushing. betul. So budak-budak traffic ni diorang biasanya dia akan make sure truck ni sampai. Contoh kalau kita bagi list, okay, truck kita hari ni 45 lah contoh Okay. So budak-budak ni 45 truck tu? estimation lah. 45 truck? Estimation. Estimation guys. Si Margaret kena handle 45 truck tu? Yes, betul. So dalam itu untuk satu area KV saja, belum lagi campur yang lain-lain lah. So anak-anak saya sangat struggle benda tu. So bila truck sampai, diorang kena make sure truck tu sampai apa semua, and then bila non-stop lah. non-stop within 45 minutes kena keluar. So kita ada satu kita panggil SLA kita, SLA kita ada macam-macam lah standard timing apa semua kan. So budak-budak ni akan pastikan truck tu sampai, and then bila time untuk dia load tu maksudnya masukkan barang-barang lah. Okay, dia load barang tu, dia kena make sure barang tu pun kena keluar ikut timing yang saya nak. So kalau let's say dia lambat seminit, diorang fail. So bila diorang fail, biasanya anak-anak saya akan frustrated lah. Dia macam aku tak boleh bagi yang the best today. Macam tu. Tapi as a macam mother lah, diorang selalu panggil macam mak diorang. As a mother, saya rasa macam it's okay, today is the day. Betul. You know, tomorrow kita try the best lah. So traffic ni dia memainkan peranan untuk arrange setiap day. Masuk keluar masuk, admin dia akan make sure kan everything is smooth, and leader dia akan monitor all the team manpower dia kat atas lah. So banyak anak-anak saya ada dalam 11 orang. Tapi kita separate lah. Malam jaga, siang jaga. Lepas tu ada lagi dia punya. Berapa biasanya kalau macam hari ni angkat kerja malam, berapa orang? Solid manpower 5 je sebenarnya. But the rest is a backup team from other department untuk buat that things lah. Macam sebab nak keluarkan barang daripada truck kan? Betul. Masukkan. Masukkan. Kita masukkan. Kita masukkan dalam truck. So budak-budak ni solid memang 5. Memang masing-masing ada position dia. So the rest is a backup team lah. Kena masukkan susun satu-satu pun banyak kerja. Betul. Kita dah sekalikan. Okay, dia macam contohnya saya bagi awak area Setia Alam lah. Okay, Setia Alam tu dia ada pallet. Okay, pallet tu contoh 5 pallet. So you kena masukkan pallet tu dalam truck. Lepas tu contohnya Setia Alam tu dia ada 3 guni. So you kena masukkan Setia Alam dulu. Dia satu truck, contohlah Setia Alam, Shah Alam, Puncak Alam. Satu truck tu dibahagi 3. Ya, betul. So awak kena load barang tu ikut yang arrangement tu. Macam tu. Ikut truck tu hantar kita yang decide. Kita yang decide sebab every perjalanan dia tu kita dah letak estimation dia. Contohnya Setia Alam dia kena sampai 3.30. So dia kena buat 3.30 lah. Okay, lepas tu Shah Alam tu dia kena sampai pukul 4. So dia kena sampai pukul 4 lah. Tu belum lagi contoh tiba-tiba truck ni dia problem kan. So you kena swap plug. You kena cari plug Setia Alam ni dekat dengan yang mana. So yang the best thing ever yang I rasa bagus dengan budak-budak ni, diorang tahu apa yang saya like. Maksudnya contoh bila truck saya problem, diorang akan macam kak truck ni penuh. So nak adjust dekat truck mana. Kadang-kadang bila tanya saya pun diorang dah tahu apa diorang nak buat. Macam tu. So boleh katakan sebenarnya budak-budak ni memang backbone saya. Sedih pula aku sebab the journey tu is not easy. Setelah sebab kita sebab ramai orang agak bila kita duduk dekat line hall, it's just a line hall. Macam tu lah. Diorang ingat kerja kita senang. Betul. So kalau kata struggle, sangat struggle. Emosi tu dia memang turun naik ya. Jangan cakap kita tak marah, semua dia memang ada. Cuma challenge dia kerja ni adalah emosi. You kena jadi manusia. Bila you berada di satu position which is you kena jaga macam ni, emosi you is number 1. Walau macam mana pun you marah, you kena jadi macam orang yang macam yang paling cool. Macam tu. Sebab I learn something lah. Sebab kalau korang semua nak tahu, I punya background study, I study law. Okay, I study law. So yes, dan kebanyakan orang stigma masyarakat bila you study law, you kena jadi lawyer, kan? Tapi I choose to be what I love. Sebab before I continue my study dalam bidang law, I memang has one of logistic operation.
Small company by that time, and masa tu logistik tak familiar lagi. Dia baru-baru lah kan. Dia belum satu kerjaya yang orang kata bagus. Sebab dulu bila orang cakap you study undang-undang, oh bagus you jadi lawyer. Bila you masuk pendidikan you akan jadi cikgu. Kan? And sometimes orang-orang lama dulu dia macam, oh you kena masuk polis, you kena masuk bomber kan. Betul. So logistik is not the main core yang orang kata is a good career by that time. Betul. So bila akak masuk dalam industri logistik operation tu, akak rasa macam it's a good things, which is you kena learn something yang bukan stigma masyarakat normalizekan. Betul. As a parents lah. And I'm very lucky sebab ayah akak jenis orang yang you tak perlu jadi cikgu, you tak perlu jadi polis, you just do what you love. Betul. Orang tua dulu selalu cakap kena jadi ni. Ya, betul. So macam family akak dia bukan ada culture macam tu lah. Bukan menekan benda. Bukan. I'm very my parents dia sangat orang yang macam whatever you want to do in your life, kakak you just do. As long you happy lah. So bila akak start dalam logistik operation tu, agak lama, dalam 4 tahun. And then akak stop sekejap and then start masuk industri customer service. Okay. And then I think almost 3-4 years. And last, before masuk as a truck planner, one of the e-commerce company juga as a admin real-time flow management. So yang ni we more to monitor customer service lah. So macam dalam apps dia ke? Tak, physical. So but ada orang. Yes, betul. Customer service department last is like 200 something orang manusia physical you kena dalam department tu. Dia which is dia ada dua country lah kena jaga by that time. So as a admin, kita tahu admin tu dia bukan saja admin, you are mother, you know, orang nak buat air pun kadang-kadang cari you kan. You toilet breakdown orang cari you, you know. So I think it's a good career bila you as a admin then you jump to another position. Sebab admin ni you learn everything. Betul. So masa kerja admin tu lah yang baru akak start rasa macam I minat law. So why not I continue and then I study. So I study almost like 1-2 year half macam tu. And then I graduated, then baru I start masuk this position sekarang. So sekarang dah berapa tahun? Kalau nak cakap tahun tak sampai lagi sayang. Tapi almost 1 year macam tu. Almost 1 year. So masa first day I jump dekat this career, I ada satu pair, one pair lah, he's a guy. So Nujahid, this is for you. So Nujahid yang I punya pair, dia yang ajak I macam how to arrange, manage and everything lah. So kita ada experience, then we just implement together lah. Which is we need to improve which part yang kita perlu. So apa bagusnya ada background law sebab you akan jadi manusia yang analytic thinking. Which is macam contoh bila truck you break down, you dah tahu dah apa yang you next move you kena buat. Sebab you kena buat decision macam tu je. You tak boleh buat decision kejap boleh tak? Cannot. So analytic thinking ni is a good things yang bagus untuk this position sebenarnya lah. So for me, tak semestinya study law tu you kena jadi lawyer. You boleh jadi someone else yang you rasa you can achieve. And especially this career tak semua perempuan ada. So maksudnya tim akak banyak lelaki lah. Yes. Memang banyak. Saya dikelilingi lelaki-lelaki yang bijak pandai. Cuma orang kata nak cari perempuan tu susah. Sebab first thing first, stigma masyarakat lah bila kerja courier ni, you as a woman you tak boleh berdiri tegak sama level dengan lelaki. Because why? Lelaki tak ada emosi. Yes, betul. Exactly, betul. Perempuan kita adalah orang yang beremosi. Betul. Okay. Tapi one thing I learn is emosi tu perlu dalam kerja yang macam ni. Sebab you akan belajar untuk tone down yourself. You akan belajar untuk tenang. You akan belajar jadi manusia yang macam this is can't happen. It should become like this. Macam tu. Macam lelaki dia okay, ni bukan nak downgrade ke apa tapi kadang-kadang lelaki dia akan buat keputusan based on apa yang dia nak buat. Tapi untuk perempuan dia akan fikir banyak jalan. Dia dah ke depan dulu, dia dah ke belakang, dia akan banyak thinking on that lah. And then bagusnya ada lead perempuan ni, sekurang-kurangnya contoh lah, you ada conflict between among the team lah. Biasa ini normal normal. Biasanya bila perempuan was in the team, dia tahu nak handle. Lelaki ni dia akan macam malas lah. Benda ni normal lah. Nak gada-gada lah macam tu kan. Tapi kalau perempuan dia akan try to fix dan betulkan benda tu supaya you akan still rasa macam I'm happy today. I work today. I belong with this team. Macam tu lah. Dia whatever salah faham, kalau you still ada satu mother perempuan, you akan dapat fix the things. Tapi bila I tak cakap kerja dengan lelaki is not challenging. It's quite good. Tapi I learn a lot from lelaki jugalah. Especially my husband, my ex-bosses and a few friends, right? Diorang punya advice pun is a good lah for me. Tapi
one thing I learned, you as a woman, bila you lead, you memang kena in that kind level lah. Okay. You memang kena macam kau boleh, aku pun boleh. You kena challenge yourself lah. So bila orang tanya you apa career you sekarang, orang macam wow. Macam orang pun tak tahu this kind career wujud tau. So for me to achieve on that kind, you kena firm lah. So maybe it's a good thing for me sebab I study benda tu, and dia ibarat macam you buy one free tu lah. Okay. Macam tu. So itulah industri yang macam mana orang kata benda tu sangat mudah, tapi sebenarnya it's quite challenging lah. From macam tu. study lawyer tu dah kira bagus lah. Dah kira akak dah macam another level, tapi akak boleh pergi go truck analyst tu. Betul. Something yang macam tak semua orang boleh buat. Betul. Mesti selalunya orang macam aku dah belajar lawyer. Belajar law, betul. Belajar law, sorry. Mesti aku nak pergi yang lagi jauh. Betul. Betul. Sebab ramai family and kawan-kawan yang tanya macam kenapa tak nak jadi lawyer. Even I ada a few friends yang jadi lawyer pun macam why you tak nak implement benda ni kan. But for me, I love something yang perempuan tak ada dalam industri tu. And tanpa korang tahu sebenarnya logistik ni 70% is lelaki. Betul. Is 20% is perempuan. So I always belong in 20%. So I'm proud of it. Macam tu lah. So I'm proud of it. And then I rasa this career yang macam something. It's something different. Yang bukan semua perempuan boleh, but actually perempuan can go through. Macam tu. Apa yang buatkan akak macam kuat untuk macam bertahan dalam industri logistik truck lah. Actually bertahan tu pernah give up. Pernah give up. Jangan cakap tak pernah give up lah. Tapi one thing yang akak simpan dalam hidup lah, life is too beautiful tau. So the journey, you punya proses tu, you kena belajar learn to live and love what you love. Okay. So macam bila down tu akak akan macam aku bukan semua orang boleh jadi macam aku. So terfikir balik. Yes. And then I always motivate to myself bila macam bila akak down, akak rasa macam stresnya aku hari ni, truck aku problem, kenapa budak ni macam ni, kenapa budak macam ni kan. And then bila I balik, I akan talk to my husband and say I give up lah. Tapi my husband always say that, you know what, you are the one yang this is what you choose, okay, and this is how you can handle yourself. So if I can do, you can do. So actually the backbone of yourself tu penting juga sebenarnya. You kena dikelilingi orang-orang yang positif, you know, sebab kadang-kadang bila you dikelilingi orang yang negatif, dia akan jadi macam negatif jugalah. You akan negatif and you akan downgrade yourself. You akan sebenarnya you bagus, tapi bila you dikelilingi orang yang negatif, you akan jadi macam aku dah tak boleh dah ni. So the biggest one yang I akan cari, the biggest picture lah, my idol is my husband actually. Sebab we are working in same industry. So bila I down, I akan memang lari kat dia, or I akan pergi dekat my pal lah. I akan pergi kat dia, I akan macam Jahit, today is my birthday, so I can explain. So actually it's a teamwork also, and it also that we always giving space untuk kita luar. So itulah cabaran dia kadang-kadang. So banyak kali burn out jugalah. Tapi akak maksudnya akak kuat dekat situ juga. Betul. You kena actually bila you burn out, you kena find another ways yang tempat yang you boleh comfort. Tu je sebenarnya. Comfort zone is the best thing ever bila you burn out. So you kena try. Kalau you macam rasa coffee is a good thing, then you drink coffee. Kalau you rasa you need someone to talk, then you do. Dan tak perlu fikir sangat. Yes. Kita tak boleh bawa emosi kita. Betul. Because you know what, I always mention dekat anak-anak and we call it as anak-anak dekat backbone I cakap today is a day, tomorrow is another day. So if contohlah kita ada selisihan faham hari ni lah, so kita akan cakap okay, today is a day, tomorrow is another day. Kita akan macam pergi kerja, morning breakfast ke whatever ke kan, kita akan memang lupakan lah benda yang lama. Sebab the more you keep it to your heart, dia akan jadi parasite, akan buat you lagi burn out. So better you macam move on je. Dia masa je lah. So burn out dalam kerja is normal ya, untuk anak-anak muda is normal. Tapi you yang kena decide whatever you nak find a way untuk improve yourself. Macam tu. Apa yang buatkan akak macam tiba-tiba daripada law tu terus jump into this? Maksudnya akak nampak, akak tahu daripada siapa. Sebab kan akak cakap macam job akak ni bukan tak pernah 20% perempuan kan. Macam mana akak macam tahu sebenarnya perempuan boleh buat macam mana akak tahu benda tu? Okay, sebab back in the day yang logistic operation tu, okay, masa kerja tu kita jaga rider, kita tak jaga truck. Dia just benda yang berbeza di swap saja. So bila stop dekat logistic operation tu, masuk dekat industri yang satu lagi tu, kita pun memang
work in that golongan juga. Oh, so dapat tahu dan Yes, and then especially my husband lah. Sebab my husband from that golongan juga. So bila masuk dekat company sekarang, masa tu apply as a admin tau sebenarnya. So bila dapat offer letter and everything, kita macam what is this? Masa tu tau kita macam blur, tapi it's okay lah. We just maybe Allah cakap this is your rezeki lah. So bila first day sampai, memang rasa macam aku kena kerja macam ni. Macam tu tau, dia macam panas, kau tak ada aircon. Itu first day. Memang pengalaman rasa macam what is this tau. Macam kau dah biasa duduk airconnya, kau dah make up kau dah lawan kan, tiba-tiba kau terkejut duduk dalam warehouse yang panas, yang I don't know how to say. Macam contoh ni meja kau, kipas kat atas, belakang semua loading bay. Truck keluar masuk tau. So macam bahang dia lagi, belum lagi tak hujan. Dia memang benda tu bagi impact dalam hidup tau sebenarnya. Macam sangat terkejut. So bila try, macam tak apalah, give it myself lah kan. So kita give it to myself. Maksudnya akan nak menerima tu berapa hari macam tu? Agak boleh adapt culture tu. Sebulan. Sebulan sebab masa tu kerja siang, and then bulan seterusnya tu masuk malam dah. So sebulan siang, sebulan malam, sebulan siang, sebulan malam, macam tu lah. So masuk bulan ketiga tu macam akak ada satu one of ex-bosses lah before this kan. So selalu call, borak dengan dia macam mana nak lead and everything. So bagi tahu dia lah environment was like this, blah blah blah. And then dia pun macam actually I think this position memang suitable untuk you. Dia cakap sebab I adalah orang yang sangat ranggi sebenarnya. I sangat ranggi, I sangat boleh katakan boleh adapt lah dengan yes, betul. Sebab dia pernah cakap whatever you dibaling, dicampur, you can still survive. So ni ex-bosses yang cakap lah. So bila dia cakap macam tu, kita jadikan as a semangat. Betul, semangat, betul. So dia pun macam you can do this, you can more lagi apa semua kan. So bila dia selalu bagi motivation tu, and husband pun bagi motivation, kita pun macam okay, kau benda kecil je ni kan. So sampailah sekarang masih di meja yang sama, suasana yang bising, yang bingit, yang truck keluar masuk, panas, hujan. Kalau hujan, masuk hari hujan dalam bib. Memang the environment was like that. So lama-lama tu dah rasa macam dah lari. Sebab tu cakap dia macam ni, you kena love your job. Tu je sebenarnya. Dia tu je. You love your job, you happy. Adapt yes, situasi. Betul. You kena adapt. You kena dia one thing lah I learn dalam hidup ni, bila you rasa you are still belong there, then you happy. But if you rasa I'm done, I'm enough, then the place was not belong to you dah. So you kena move to another one. Macam akak always macam okay, I'm still belong here, I'm happy. So sampai sekarang. Pernah tak macam satu hari tu macam truck tak masuk? Pernah ke? Tak pernah. Itu normal. Itu normal. Itu normal. Itu kita panggil MIA lah, missing in action. Itu normal. Biasanya bila hilang tu memang you kena buat decision as much yang you have Kalau faster. macam tu macam mana? Kita akan find a replacement semualah. Kita akan find, kita akan tanya sorting center ni ke, kita akan tanya another party ke, macam mana ni nak truck ni macam tu lah. Saya nak tanya sangat satu part ni. Kalau macam truck tu keluar kan, dalam perjalanan tu dia nauzubillah min zalik, accident ke, dia rosak ke, macam mana? Macam mana akak handle? Sebab akak kata akak akan maksudnya menunggu dia orang sampai betul-betul destinasi kan, baru akak lega. Betul. Macam mana tu? Biasanya kalau contohlah bila dia lebih daripada timing yang sepatutnya dia sampai, usually-nya third party akan bagi tahulah. Dia akan bagi tahu kita, okay, the truck was breakdown ke, truck accident ke, dia akan inform. So kita pula akan aliaskan balik benda tu dengan tim yang lain pula. This is what happened. So baru kita akan alias balik dekat hub, okay, this is what happened. Macam tu. So kalau truck dia breakdown, kita akan hantar replacement. Untuk load, keluarkan barang juga. Yes. Maksudnya macam contoh kalau kita nak angkat barang tu kan guna apa? Betul. Jack. Power jack apa semua. Kadang-kadang boleh jadi. Sebab kita pernah ada isu-isu macam tu lah. Kita bawa power jack, kita towing truck pun pernah, truck sama truck pun pernah, macam banyak experience. Sebab kita kadang situasi tu kita tak jangka. Betul. Macam contohnya you dah cun dah ni, truck you dah sampai, truck you dah susun dah apa semua kan, tinggal nak masuk bay, tiba-tiba truck ni breakdown. Battery problem lah. Lepas tu 20 tan. Tahu tak 20 tan tu besar yang macam mana? Besar. Kan? Okay, besar. So 20 tan akan towing 20 tan daripada belakang. Itu normal. Kadang-kadang dulu kan masa mula-mula dalam industri ni, rasa macam macam ni rupanya towing truck. Betul, macam kita tak pernah kat situ. Kita tak tahu tau. So bila dia macam bondet, dia macam ada banyak panggilan lah. Bondet tu bondet lah. So truck belakang bontot dengan bontot towing pun pernah. So benda-benda macam tu yang kita orang selalu high pressure.
Sebab you nak arrangekan balik, you semua makan masa. Contohlah satu truck you kena sampai 3:30 dia dah keluar, pukul 6 dia kena sampai kan. Sebab bila pukul 6 tu rider nak ambil barang hantar pula. Betul. Faham tak? So bila dia fail dekat situ yang akan jadi problem lah. Kalau macam tu macam mana? Pernah sekali tak akak kena maki ke dengan, tak kisahlah bos besar ke apa ke? Itu normal. Tapi the best thing yang bagusnya lah about my all bosses lah kan, dia tak maki you lah. Ni to be honest tau, dia bukan nak cakap kita saja-saja ke tak kan. To be honest, all bosses they just minta justification je. Sebab we knows that truck ni memang akan ada isu-isu yang macam tu. Truck rosak, traffic jam, hujan lebat. Okay, can you imagine kalau you nak load barang dengan hujan, macam mana traffic I nak arrange? Betul. So it's a consume masa, right? So actually our bosses semua, a few bosses and our bosses yang understanding lah, especially my bosses. Dia tak pernah like shout dekat you ke apa ke. Dia just say that boleh tak you bagi justification what's going on, so kita bagi tahu lah. Sebab physicalnya pun you tak boleh tipu pun, sebab dia memang buka. So kalau problem is a problem, and then Tak boleh nak elak. tak boleh nak elak. Betul. And then every truck ada GPS. Maksudnya kalau 45 kan cakap tadi, 45 truck tu ada Kita orang ada GPS dia juga. So ada sistem dia juga. yes, betul. So kita boleh monitor lah truck tu dekat mana. Pernah je truck macam breakdown, kita nampak dalam tengah laut, tapi sebenarnya dia bukan kat tengah laut, dia tepi jalan. Sebab GPS monitoring problem. So banyak isu-isu yang macam tu lah. Jadi untuk jadi truck analysis ni sebenarnya, planner ni you memang kena you kena advance lah. You kena advance macam Macam tu. mana kalau truck tu macam selalunya kalau hari tu pernah viral macam truck tu hilang. Pernah ke jadi dekat situasi akak? Maksudnya dia tak sampai pun dekat Pernah juga. Macam tu Kadang-kadang GPS breakdown. Ataupun dia ada some of the driver ni kadang dia berhenti tepi beli air kan. So kadang-kadang jadi macam tu juga. Boleh je sebenarnya. Kita anyway dia memang boleh trace je. Lepas tu barang dalam tu macam mana? Dia ada satu start yang memang kita seal semua barang. So memang driver ke siapa-siapa ke memang tak boleh buka pun seal tu. Itu kita memang part of our safety lah. So bukan kata dekat company yang akak bekerja, dekat company mana-mana pun dia ada. Kita memang ada guna terms untuk seal lah. Kita panggil it's a seal macam tu. Diorang pun tak boleh buka lah. Tak boleh sebab every seal pun ada number series. So it's not kena easy. record benda tu. Yes, betul. So safety kat situ betul. ada. Not even dekat kita orang, dekat mana-mana company pun memang kalau logistik memang ada guna seal. Betul. Kan? Betul. You pun ada kan? Faham. Okay. Apa yang skill yang akak kena ada untuk sebagai truck analyst ni lah? Okay, kalau skill lah sebenarnya untuk analis ni you kena ada skill Google Sheet yang pakai formula. Yes. Kena guna laptop lah kiranya. Yes, betul. Betul. Kan just Tak. You kena advance dalam Google Sheet, formula, dashboard, live monitoring. Kiranya bekerja dengan laptop yes, juga betul. lah. Betul. Kita memang bekerja, and then every system, every formula you macam untuk truck planner kita ada monitor dengan laptop kan diorang bagi kita laptop, tapi akak sendiri provide myself monitor. Sebab memang you kena monitor dua-dua. So susah kalau nak satu je. Yes, betul. So the best benda paling basic you memang kena tahu formula. Excel, benda-benda macam tu. Sebab untuk dashboard ni pun kita build from that juga. You kena tahu macam mana nak validate data, macam mana you nak faham data. Contohnya timing dia, arrival dia, semua tu dalam satu sheet dan you kena faham. Yes, dia bukan sahaja you order truck, masuk truck tak. Biasanya truck yang masuk yang keluar tu, driver tu orang yang sama ke lain-lain? Maksudnya 45 truck tu kan akak dah kenal dah 45 orang tu. Betul. Truck yang sama je. Truck yang sama, tapi kadang-kadang driver berbeza-beza jugalah. Contoh driver tu MC ke, driver tu AL ke, macam tu lah. Tapi biasanya diorang daripada mana? Kita punya third party lah. Third party tu dekat macam contoh Terengganu ke sini ke? Tak ke sini-sini, area di sini je. Sini je. Tapi ada je lah kalau yang besar lah. Dia macam kalau KV memang area sini je, kalau yang KV tu luar. Third party luar macam tu lah. Biasanya yang paling jauh pernah dapat daripada mana? So far lah Pahang, Kedah, Penang kita pernah je buat. Pernah je. Itu yang non-KV? Non-KV. Non-KV. Yes. Dulu, okay, ni fun fact lah. Dulu akak tak reti sebut non-KV. Akak sebut dulu yang KVE. So semua orang macam KVE tu highway. So aku macam alamak, okay lah macam tu lah. Dulu pun pening. Sebab kita macam baru in this industry. Bila kita cakap non-KV, kita nak faham NKV kan. Dia cakap ni NKV. No, NKV tu highway. Macam tu tau. And the best part is my husband yang macam
macam cakap, no, you are wrong. not NKV, non-KV. So dia ajar lah. So akak pun dah start macam, oh KV, NKV. Ya, kalau saya pun saya tak tahu apa non-KV ni kan. Betul. Masuk, Betul. bila saya masuk baru saya tahu. Betul. Oh, non-KV ni. Dia sebenarnya dua je. KV is Klang Valley, non-KV is luar. Dia luar daripada Klang Valley. Macam tu. Okay. Yes. Okay. Biasanya software ataupun tools yang perlu gunakan, yang biasa akak gunakan untuk truck analyst ni. Kalau tu software tu tak adalah, tapi kalau tu memang banyak dekat G-Sheet je. G-Sheet formula Memang hari-hari benda yang sama je. Betul, benda yang sama. Sebab kiranya akan kena record truck apa yang keluar, betul. apa yang masuk. Betul, kita kena record truck yang masuk, truck yang keluar, kenapa truck ni lambat, kenapa truck ni movement dia kat sini, macam tu lah. Selalu mana lagi kerap, yang lambat ke yang cepat? Maksudnya diorang sampai dekat destinasi tu cepat ke diorang sampai kat destinasi tu lambat? Macam mana saya nak cakap? Maksudnya macam mana yang lagi kerap, lambat kerap ke? Balance. Boleh katakan balance lah. Kalau dulu dia macam ni tau, dalam industri carrier ni, kalau fail hari ni, you kena find out what's going on. So malah hari tu juga you kena buat satu, tak kisahlah any SOP ke, any template ke untuk improve apa yang berlaku hari ni. So every day you kena improve. Macam tu. Kalau contoh truck tu late lah, 5 truck late kan, so you kena find out what's going on, and then you kena find another way untuk make sure yang you tahu arrival dorang tu pukul berapa. So you buat satu template, you kena everyday kena implement benda baru. Kiranya akak kena deal juga dengan driver jugalah kan? Betul. Betul. Mestilah ada satu group untuk betul. Kita orang memang group jangan cakap lah bersepah. Dulu kalau hidup orang kata phone tu tak penting. Kan normal kan. Sekarang tak. Handphone tu kalau balik DND. Dulu handphone tu letak sebelah macam okey kan. Tak ada, sekarang tak ada dah. Dia macam like handphone you tu hidup 24 jam. Kadang-kadang dulu kalau kita tak charge pun dia still ada kan. Sekarang bangun je dah tak ada. Dia macam tu. So memang normal. Lepas tu text pun sentiasa masuk. Betul. Betul. Kadang-kadang diorang pun call you 3-4 pagi. Macam tu lah. Banyak. Faham. It's normal. Pernah tak macam jadi sesuatu yang akak tak pernah jangka, selain daripada truck tu rosak ke? Pernah tak? Tak pernah. Benda-benda buruk yang berlaku lah. Biasanya driver accident lah. Driver accident. Ada yang pass away. Yes, pernah. Ada yang pass away, yang kita kenal dia mungkin seminggu 2 tiba-tiba dah pass away. Tu normal. And then benda dia macam accident tanpa kita tahu pun ada. Terus loss macam tu pun ada. Pun ada. Macam mana kita nak track balik? Biasanya kita akan tanya dia orang punya bosses lah. Mana truck ni, what happened. So dia akan explain kat kita lah, this is what happened, bla bla bla, macam tu lah. Itu pengalaman yang sepanjang jaga truck lah. Kematian tu is benda yang kita boleh jangka. Betul, sebab kita tak tahu keadaan dekat highway macam mana. Betul. Benda-benda macam tu lah. And then kadang-kadang boleh jadi dekat kita punya team juga. Sebab kerja macam ni, dia macam mana cakap, dia bukanlah kata berat, sangat berat lah. Sebab bila you dah bekerja seharian, you penat. Kadang-kadang driver ni dia ada trip dia 2, 3, 4 kali trip. So you kena jadi manusia yang ada empati lah. Kalau driver you dah 3-4 kali trip tu, takkan you nak lenjan dia lagi kan. So kita akan tanya dia, abang okey tak? Okey, dia jalan. Kalau dia macam kadang-kadang dia tanya, dik boleh tak nak dekat sikit sebab road ni ke apa kan. Kadang-kadang kita tak boleh nak bagi juga. Sebab it's a part of your integrity has work lah. So kita akan tanya dia dulu, abang boleh tak? Kalau abang tak boleh, abang balik. Dia boleh arrangekan dia punya sendiri. Sebenarnya tak boleh juga. It depends lah. Sebab kadang-kadang ada driver ni dia ikut rules, ada driver ni dia tak ikut rules. So depends lah. Depends. And then you yang has a lead kat situ, you yang kena decide lah. Tapi usually lah, if siapa-siapa kenal saya akan suruh balik je. Faham. Kita tak akan bagi you option untuk you tak boleh bawa, you kena bawa, nak bagi dekat tak. Kita tak boleh nak paksa dia. Ikut kau lah cakap. Tapi kalau dia minta kat kita memang tak boleh nak bagi lah. Macam tu. Sebab kita ambil dia untuk buat jalan tu. So kalau dia tiba-tiba nak demand, then how about orang lain? Betul. Faham tak? So in a way sebenarnya jadi saya pun berat. Sebab kadang-kadang kita faham dia penat, tapi kita dah ada assign orang lain, and kita dah assign you. So kalau you tak ikut apa yang kita nak, then how orang lain? Betul. Macam tu lah. Tu yang berat lah. Okay, kalau macam akak bangun-bangun pagi kan, apa yang akak tengok dulu? Handphone lah. Kita kena check kan. Betul. Dah keluar, dah masuk. Betul. Dulu kalau bangun, kita akan cakap aku nak buat breakfast apa ni kan. Nasi goreng ke, nasi lemak kan. Sekarang tak.
Tengok telefon ni. Tengok dulu. Sebab bila tengok nama kita kena tak tu, kita kena tahu what's going on, what happens. Sebab bila you sampai je dekat warehouse you dah kena tahu dah apa yang you nak kena buat. You dah kena tahu truck mana yang nak masuk, truck mana yang nak keluar. You kena tahu kalau contoh volume you tight lah time tu kan, tengah sale kan. You kena pastikan dekat bay ada berapa truck. Dia proses perjalanan tu. Macam tu. Kalau macam, okay, akak kerja seminggu berapa hari? Ada cuti tak? Ada? Seminggu berapa hari? 1 hari cuti. 1 hari. Tapi 6 hari cuti kerja. tu betul cuti ke? Tak. Tak lah. Telefon juga lah. Tengok phone jugalah. Kadang-kadang akak kena tahulah apa betul. update dia. Betul. Kecuali kalau macam kita pergi bercuti dengan family ke apa ke, buka lah. Tapi kita biar je. And then kita akan reply mana yang penting-penting je. Pernah tak akak cuti tapi diorang panggil untuk nak settlekan things yang Okay. diorang tak boleh nak settle? Tak pernah. Benda tu tak pernah berlaku. Tetapi pernah beberapa kali cuti lah, MC tak sihat semua. By that time manpower kurang. Okay, manpower kurang and my pair pula time tu memang cuti. So sebab kita adalah orang yang diterapkan untuk menjawab kalau fail. Okay. So kita adalah orang pertama akan dicari. Macam tu. So akak datang, arrange truck. By that time hujan apa semua, arrange truck dulu apa semua dia balik. Kadang-kadang bukan sebab kita nak tunjuk yang kita ni adalah pekerja yang bagus tau. Function. Yang tunjuk kau yang paling function, tidak. Kadang-kadang itu adalah tanggungjawab you. Walaupun masalah kita yang kena betul. Sebab kita boleh je cakap benda ni bukan masalah aku kan. Ni bukan time aku. Tapi itulah orang cakap, bila you buat something, it's not because of the validation, but it's because that you punya tanggungjawab. Walaupun Bukan akak je. Kadang-kadang kita orang dalam tim pun macam tu. Kadang-kadang saya punya pair sendiri pun, kalau dia tengah cuti, dia pun akan order truck. Kita sebab kita orang hidup dengan keadaan live 24 jam macam tu. So kadang-kadang call dia cakap, Jahid, truck ni dah order ke? Belum kak? Okay, saya order. Ataupun dia kata, kiranya akak order dan diorang yes, betul. So kita dengan Jahid akan order. Dia ada beberapa order truck macam tu lah. And kadang-kadang kita akan cakap, Jahid macam mana truck ni macam ni. So communication lah. Dia kadang-kadang walaupun you cuti, you kena communicate. Sebab dekat kita orang punya warehouse tu, untuk truck planner hanya 2 orang saja. Akak dan juga pair akak lah. So macam sekarang akak malam, so pair akak siang. So bila kita orang yang overshift tu, memang macam tu lah, akan call, tak pun WhatsApp, Kak saya dah arrange truck ni 7 truck, macam tu. So pernah tak akak kerja 24 jam? Pernah ke? Maksudnya akak dekat warehouse tu 24 jam? Tak pernah lagi lah so far. Biasa paling lama pun max lah 9 pagi 9 malam macam tu lah. Kadang-kadang sampai ke 12 tu pun dah check out tapi kita macam still nak kena borak pasal movement, pasal truck macam tu. Tapi it's happen during sale je lah. Kalau masih banyak kan? Kalau tak sales tu biasanya kita orang macam balik pergi coffee dulu. Kita orang akan ada healing time kita orang. Faham. Macam tu. So kalau sehari tadi akak kata 45 truck kan? Pernah tak lebih daripada tu? Actually 45 tu estimation je. Kalau kata overall banyak berapa? Pernah handle lah. Paling kalau dulu termasuk non KV. Pernah handle more than 80 70. 100 pernah? Pernah time sale. Banyak lah masuk kan? Sampai tak ada jalan keluar. Mesti sempit apa semua. Betul. Besar-besar. Betul. Kalau truck tu 40 kaki. Kiranya diorang masuk every minute ke? Satu keluar satu masuk satu. Ya betul. Betul. Contohnya lah, kita kena load 2.5 45 truck ni contoh 45 minit. Daripada 2.5 you kena pastikan 45 truck ni keluar sebelum 3.29. So satu lori you kena load within 5 minutes. Saya ingat dalam 2-3 jam. Tak. Kena load, okay, saya ingat adalah dalam, okay, paling cepat 1 jam. Saya fikir macam tu. Sebab kita nak kena masukkan ni kan. Berapa minit? 5 minit. 5 minit? Ya, 5 minit. Patutlah macam terlalu, maksudnya berat lah kerja yang, maksudnya akak punya anak-anak. Betul, 5 minit. Paling lama pun 10 minit lah. Kalau sales, macam lipas kudung. Kesana lari, sini lari. Kadang-kadang akak pun kena jerit. Sebab untuk satu, okay, memanglah 45 truck. Tapi satu bay tu contoh, dalam tu ada 4-5 hub. Banyak tu. Kiranya akak ni yang handle truck kan? Untuk berapa hub tu lah? Untuk semua hub yang ada lah. Contohlah kalau kita ada 56 hub, dan untuk 56 hub tu lah. Macam tu. Kalau saya tak boleh handle. Macam tu lah kehidupan. Faham. 56 hub. Salute lah. Yelah, bukan senang tau nak handle. Sebab kadang-kadang pernah tak tersalah truck?
Pernah. Macam mana tu nak handle? Kalau tersalah truck ni, biasanya first off budak akan cakap, Kak, tadi truck ni masuk load barang ni. So kita akan cakap, dia third party yang mana So kita akan call, boleh tak hantar kita swap, kasih jalan je, tapi driver ni masuk area ni. Takkan nak patah balik nak cakap. Kecuali kalau you baru load dan you salah, kita boleh bawa keluar. Okey, faham. macam Yelah, tu. kalau dah bergerak baru Betul. kita tersedar kan. Betul. Pernah tak tersalah hantar? Pernah. Betul, macam mana nak? Return balik. Dia kena pakai truck kita, yang truck return lah. Dia akan load balik return dan hantar balik kat kita. Macam tu. Pernah juga. So kiranya diorang dah ada details lah. Barang ni akan sampai Betul. sini, tapi yang sampai salah. Betul. Biasanya benda tu akan kita tahu bila dah sampai kat sana lah. Ataupun dalam sistem appear ke, dan kita tahulah. So budak-budak akan cepat. Macam driver truck tu macam marah-marah, salah. Itu biasa. Itu biasalah. Tapi biasanya diorang akan marah dekat kita punya leader, dekat traffic kita, dekat admin. Tapi kalau macam dengan akak, diorang tak marah lah. Sebab kita bukan kata ada power, tapi kadang bila akak nampak dia marah-marah, akak macam aku ni adalah orang yang sangat garang sebenarnya. Aku sangat tegas. So aku akan macam, kenapa kau nak marah budak aku? Macam tu. So akak memang akan ke depan lah. Akan fast forward ke depan. Sebab for me, no one can bully budak-budak. You nak, kalau you nak minta something, you just say, cakap baik-baik. No one can bully lah. So rasanya budak-budak pun memang tahu yang akak jenis protektif gila. So kalau driver nak marah, I akan call boss dia, I akan marah boss dia balik. Tapi kalau is coming, banyak kan yang macam tu kan? itu normal. Normal. Itu sangat normal lah, Dik. Kan kita sebenarnya Kita tak benar kan? kita kebencian masyarakat juga kadang-kadang sebenarnya, sebab bagi diorang macam, Kak Mira ni kalau marah je. Sebab you kena faham, kita pun put effort. Betul. Okay, bila you datang, you request, you marah, orang pun penat. Okay, it's not, the world is not belong to you je. Kita handle. Ya, betul. And kadang-kadang kalau budak salah pun, I akan cakap, kenapa buat kat driver macam ni? Sebab I adalah orang yang sangat pentingkan keharmonian tau. I tak suka you nak fight ke, you nak, argument. Sebab in the end of the day, you akan nampak muka I juga besok. Betul. So kalau driver marah budak-budak, I akan macam, kenapa nak marah? Untuk apa? I akan tanya balik. Dan kalau dia kata, budak you buat macam ni, so I akan tanya budak-budak lah. Biasanya I memang akan ke depan lah. Sebab I don't know, maybe dalam hidup ni, bila you try to kena bully, orang akan, bukan bully lah, tapi just say no to bully. Sebab kita tak tahu how dia punya mental health. Betul. Kita memang zaman-zaman budak 90-an hidup tapi kita still kena terapkan benda tu lah. So pergaduhan tu kalau boleh elak, kita cuba je lah elak. Tapi driver kalau marah-marah pun, diorang akan macam, okey lah kakak, tak ada gaduh lah. Kebanyakannya Melayu ke Indian ke? Mostly I work with Indian lah. Mostly work with Indian. Malay tu ada juga, tapi tak ramai lah. Kiranya kalau macam diorang driver kan, diorang ada tolong load barang ke tak ada? Tak. Memang Kita in-house. kita punya in-house punya support. Kita ada scanner, kita ada loader, so diorang yang akan arrange lah. So driver dia hanya akan buka tailgate, pasang tailgate. Tailgate tu benda yang tekan kat bawah, lepas tu dia ada penutup buka kan. Nak reverse tu dia ada satu pintu kecil bawah tu, dia macam tu lah. So dia akan buat benda tu lah. Budak takkan buat. Biasanya yang bekerja anda akak kan, ada part time ke ada full time? Ada yang part time, ada full time. Kalau macam part time, selalu tak diorang masuk? Masuk? So diorang dah tahu lah, okay aku nak kerja. Betul. Yang biasanya leader, admin, traffic memang kita akan ambil yang regular lah. Regular part time, sebab kita memang train dan kita memang ajar diorang lah. Proses macam mana step by step. So sebenarnya dalam dunia line haul kita orang ni, dalam dunia kita orang lah, memang backbone tu adalah admin, traffic dan juga leader. Macam tu. Diorang pernah tak macam satu hari tu orang baru masuk dekat akak punya tempat, sehari je dia kerja, lepas tu diorang lari? Pernah ke? Tak pernah lagi lah. So far tak lah. Sebab diorang load barang, tapi just diorang load barang, cumanya trucknya yang banyak je lah kan? Betul. Betul. Tak pernah lagi lah. Kalau kata lari, tak pernah lah. Kalau bergaduh sebab orang nak ambil, diorang pernah. Macam nak tukar department ke apa, itu biasa. Sebab mungkin dia kadang-kadang mungkin sebab culture kot. Sebab because I rasa I bekerja dengan budak-budak Gen Z. Memang semua Gen Z. Lepas tu tahulah Gen Z ni macam mana dia punya perangai kadang-kadang kan. Tapi actually it's happy if you work with Gen Z. It's just that you yang kena treat Gen Z tu untuk berfikiran yang macam you. Sometimes. Sebab macam bagi akak, Gen Z memang susah nak handle. But if you know how to talk, I rasa okay je.
So I memang work with Gen Z. Saya Gen Z. Yes. Kan orang kata Gen Z, Allah bersama Gen Z. Maaf, tapi awak kena tahu Allah bersama milenial. Macam tu jugalah. Itu saya, okay sorry. Tapi nak kata akak Gen Z sangat tak, akak Gen Y tengah-tengah. Akak balance lah antara millennial lah orang panggil dengan Gen Z. Akak tengah-tengah Gen Y. So akak rasa sama je sebab dalam kita orang punya team tu ada je yang Gen Z, ada Gen Y, ada akak rasa akak lah yang agak a bit berusia sikit lah. The rest tu semua Gen Z dan Gen Y. Tapi sebenarnya kan kalau macam akak bekerja dengan budak-budak, maksudnya macam sebaya saya kan, diorang lebih mudah mendengar kata juga kan. Yes, betul. Itu okay, dia bukan make up Gen Z tapi yes betul sebab kena dengan cara dia okey lah. Betul. Kena dengan cara sebab sebab akak ada beberapa leader lah yang kita ambil dia jadi leader. One of daripada tu dia hot tempered. Dia sangat dia cepat marah, dia cepat baran. And then memang ramai macam tak boleh kerja dengan dia ni, cepat marah apa semua kan. Tapi one thing yang akak love about him, when I say you jangan buat macam ni, akak tak suka. Dia respect on that. Okay. Dia macam dia dengan orang lain dia gaduh lah. Tapi macam kalau akak cakap, akak panggil dia, I said this is so wrong, you're not supposed to be do like this, kenapa you buat macam ni, kenapa you kita tegur kan, dia accept benda tu. So one thing yang akak rasa kenapa dia perlu as a leader, because of that character. Walaupun aku tak kisah orang tak suka kau, just because that you are very loud ke, kau cepat bergaduh ke, kan you paras barang ke, tapi one thing I love about you is you respect I. Whatever I say, contoh akak cakap, aku nak ni boleh tak tolong akak buat macam ni, and then always say that okay kak. They never say no macam tu lah. And then one part is yang I learn from budak-budak ni, dia dalam bekerja ni, kita lah dia panggil kita boss lah. And dia panggil kita boss, kita jangan pernah rasa rendah diri untuk downgrade ourselves to say sorry. Betul. Sebab knowing budak-budak Gen Z yang bekerja dengan akak, if I buat salah, if I marah kan, because I tahu I punya marah tu level mana, tahu, then I akan balik and akan masuk dalam whatever lah, but usually I personal. Okay. I akan personal, I akan PM tepi macam, okay akak say sorry tau tadi I say like this, and then diorang pun akan cakap, it's okay kak, never mind, dia pun faham this situation. So it always say sorry. Sebab dulu sorry is a must. Sorry is the must bila you has a lead. Sebab dulu when I still in that age lah, kan orang selalu cakap, Amira, you punya ego sangat tinggi, macam KLCC nak pergi mana. Ya, betul. I dulu akak adalah orang yang macam pergilah macam tu kan. Memang jenis macam lantak lah. Dia jenis macam tu Tapi when I decide to be here and this position, one thing I realised that just say sorry. Betul. Sebenarnya sorry tu lah buat kat orang lain, macam lepas kita marah, kita say sorry, orang tak okay. Walaupun aku salah ke, kau salah ke, sebab whatever it is, people dia ada opinion dia masing-masing. Betul. You ada opinion you, I ada opinion I respect your opinion, you respect I punya opinion, but in the end of the day I just say sorry. Betul. Sebab bagi akak sorry tak ada limit. Dia bukan ikut you Gen Z ke Gen Y ke. Betul. Sorry adalah perkataan yang you kena practice in yourself lah. Betul. Sebab dia takkan menjatuhkan air muka you pun. As a bosses pun, if you say sorry takkan jatuhkan. Malahan when you pandai untuk say sorry, orang akan lebih sayang you. Lebih respect. Yes. Sebab kita selalu orang cakap, kau tak respect aku, you tak bagi I macam respect benda tu lah semua kan. But then kadang-kadang sebenarnya the more you say sorry, the more you earn respect. This is what I learn lah. Sebab bila lagi banyak you pandai untuk negotiate dengan orang dan cuba memahami what's going on, what happened di situation, then you adapt, you akan tetap grow. Betul. Itu je sebenarnya. Sebenarnya the main point sebenarnya say sorry, orang lain akan terus okay. Yes, the main point dia macam tu je. Tapi itulah tak semua orang ada. Betul. Tak semua orang. Tak semua orang because kadang-kadang ada orang suka fit dia punya ego lah. Tapi macam orang macam akak sentiasa nak menang. Aku tak nak kalah. Dalam hidup aku memang tak nak kalah. Okay, tapi kadang-kadang you kena rasa kalah sikit. Untuk you sedar diri you kena tahu yang you bermula dari mana. Sebab kalau you sentiasa nak menang, you dah tak nampak jalan yang you tu dulu dari mana. Susahnya you. Contohlah, you naik motor, tapi bila you dah pakai MERS, you dah tak ingat dah motor tu. So in a way you nak ingat balik yang you pernah pakai motor, you kena always humble, you always say sorry, and you always improve yourself. Betul. Macam tu. So dalam industri career yang macam ni, you kena ada benda ni lah. Sebab kita bekerja dengan orang yang buat kerja berat kan. Yes, emosi tu turun naik. Dia bukannya kau duduk dalam aircon, happy-happy. So kalau you rasa macam this is too much, you nak ambil masa, you just step back lah. Ambil masa untuk diri you lah, macam tu lah.
Apa situasi yang paling mencabar yang akak pernah handle? Sepanjang bekerja lah. Usually kalau mencabar betul hujan lah. Hujan yang Susah ke kak? Yes. Kenapa? Fun fact is that akak pernah menangis nampak trafik akak dekat bawah tengah hujan, arrange lori. Yelah. Keluar masuk without baju hujan. And hujan tu sangat lebat. Tapi kan macam saya tahu, macam kan saya pernah bekerja dekat warehouse juga. Kita tahu yang dia macam ada lori masuk dan kita sama level kan. Betul. Kalau dia arrange tu kiranya dia orang turun bawah pergi. Betul. Betul. Kesiannya. So itu yang paling dia berat, bukan kerja, emosi lah. Betul. Emosi sebab kadang-kadang bila hujan lebat, dia bawa motor, dia panggil truck nak masuk. So you akan jadi manusia yang bukan, you takkan fikir dah benda tu sebenarnya. You dah takkan fikir truck aku lambat sampai hub ke, truck aku keluar. You akan rasa macam aduh budak ni macam tu. Kalau you manusia yang normal, you akan feel that lah. Sebab ada je manusia Ini yang saya nak nangis, saya fikir terbayang. sebab ada je manusia yang tak normal, yang tak faham benda tu. Bagi dia masa tu penting. Betul, masa tu penting, tapi kemanusiaan tu kena ada. So bila hujan, akak akan duduk dekat hujung bay, dekat hujung nak masuk kan. Akak akan duduk situ, akak akan tengok dia. Dia arrange ke, dia masuk ke. Kadang-kadang handphone basah, dia datang tak kisahlah siapa pun masa tu tengah buat trafik, tapi bila dia dah basah, dia datang, dia macam kak sekejap ya, aku tak dengar. So masa tu emosi tu turun naik. Dia bukan sebab turun naik sebab you rasa aku tak boleh fail. Just because of weather. Orang tak nak dengar pun kan. Tapi bagi akak lah, akak akan sentiasa macam it's okay, you did your best. You guys cuba je yang terbaik. Sedih. Ya betul, sebab in a way you manusia. And I selalu cakap contohlah hujan lebat and then dia tak boleh nak arrange, kadang-kadang angin apa semua kan. So akak akan sentiasa akan duduk, aku akan tunggu budak tu sampai habis. Kenapa tak sangat? Bukan, sebab kadang-kadang kan dia macam kalau aku yang buat, dia bukan nak kita orang respect kita apa tau. Kadang-kadang you lead. So you lead, you mother. And diorang pun cakap akak ni mak kita orang. So akak akan tunggu. So aku akan tunggu sampai hujan habis, sampai truck keluar. Dia macam tu lah. So kalau orang tanya berat tu bukan sebab kerja tapi emosi. Betul. Kesian lah sebabkan diorang nak kena handle kan. Ya betul. And then kadang-kadang macam tak cukup satu trafik, kena turun lagi. Akak pernah leader turun naik. Yang orang nampak kau sekadar turun naik kerja kau biasa je, tapi orang tak nampak the struggle beyond of that. Macam leader dah arrange barang kat atas, turun lagi kat bawah, turun lagi tolong trafik. So akak memang sangat hargai budak-budak. Sebab untuk usia yang macam tu, kerja yang macam tu is not easy lah. Bukan semua orang boleh adapt. So every single time hujan tu yang akak akan macam Kenapa hujan? Dia macam tu lah. Dia hujan lah. Dia kalau orang complain sebab truck aku lambat sampai hub aku tak kisah. Tapi budak tu is the main lah. Budak-budak memang main. Akak memang tak boleh. Yelah, kalau tengah-tengah hujan diorang kena. Saya ingat diorang just tunggu je. Tak. Rupanya diorang pergi panggil. Betul. Diorang yang panggil. Kadang-kadang pakai walkie-talkie. Bila hujan, walkie-talkie tak jelas. So kadang-kadang diorang macam akak walkie-talkie tak boleh letak. Tu cabaran dia lah. Kadang-kadang dah pakai baju hujan ni, dah panggil apa semua kan. Bocor pula baju hujan, basah lagi. So biasanya akak memang, aku akan jadi manusia lah. Aku dengan Mujahid, kita orang akan memang macam hujan ni kak, macam tu. Emosi. Dan kudos lah juga dekat diorang punya supervisor kan. Supervisor diorang pun sangat main peranan. Kadang-kadang macam diorang pun turun padang. Sebab supervisor dia, memang orang selalu cakap supervisor ni you lead saja, betul kan? Tapi supervisor untuk team ni, kita ada 3 orang. So tiga-tiga pun akan turun. Assistant supervisor pun akan turun. Dia tak pernah you bekerja aku bos, aku duduk. Tak. Kita memang sama-sama. Macam tu. So sebenarnya emosi lah. Sebab tu kalau dalam team ada konflik tu sekejap je. Sebab bonding tu yang strong sebenarnya. Pernah je supervisor dia jadi trafik juga, pergi panggil truck. Pernah. Sebab semua pun bermula daripada situ. Betul. Cuma akak je lah kot daripada lain. Daripada lain macam tu. Helping each other lah. Betul. Supervisor dia akan turun padang. Tak kisahlah supervisor dia contohlah kerja malam. Lepas tu dia tahu SDD banyak kan. So supervisor dia pun akan tolong siang. Memang macam tu. Dalam kita orang budaya bekerja kita orang tak ada rasa macam nak berkira ke apa, tak ada. Contoh kalau budak tu cuti, kita tak cukup orang. Kita macam akak tak cukup budak lah hari ni, tak ada lead. Tak apa akak, jagi saya datang, saya buat macam balik lah. Padahal kan ada orang cakap Gen Z ni, dia macam the most important is the main is duit. Betul, duit tu is the main point, betul. Tapi
bila you dah selesa, dia akan jadi macam tu lah. Dia akan mula rasa macam, tak apalah aku tolong. Tak apa, datang dulu. Orang tolong je. Macam tu. Okay, akak minum dulu. Akak tak minum tadi kan? Tak. Sekejap saya baca. Okay. Kalau akak boleh ubah satu perkara dalam industri logistik ni, apa akak akan buat? Kalau boleh ubah lah. Mungkin keharmonian tempat bekerja kot. Bukan industri logistik je sebenarnya. Sebab rasanya kalau you nak satu team yang solid, you memang kena harmoni sesama sendiri. You tak boleh keep pointing each other. You tak boleh kau lebih aku kurang, kau bagus aku tak bagus. Sebab ramai yang tak sedar keharmonian tu penting. Betul. So kalau nak ubah bukan logistik je, semua. Sebab mana-mana tempat kerja pun, lagi-lagi lah logistik kan, kita akan keep pointing each other. But for what? Betul. Sepatutnya you kena, kalau you nak harmoni, okay, bila you find the salah, try to fix it together. Betul. Itu je sebenarnya. Okay, apa nasihat akak untuk orang yang baru nak masuk industri logistik macam akak? Apa nasihat untuk orang-orang baru lah, untuk orang-orang baru just be yourself. Satu, banyakkan berfikir secara analitik lah. Analitik, pandai membezakan fakta dan realiti. Kena banyak belajar macam mana nak handle you punya emosi. Sebab kerja ni adalah sangat kerja yang high pressure. You memang bukan marah dan pressure biasa-biasa. So benda-benda macam tu lah. And paling penting sebenarnya education lah. Education is number one. Tak kisahlah you study apa background, tapi kadang-kadang education tu beri impact dengan cara you bekerja, communicate dengan orang, cara you handle kerja you. So education pun penting. Sangat penting sebenarnya. Betul. Game segment. So game yang pertama, akak jawab 5 saat. Okay. Data atau pengalaman lapangan? Pengalaman lapangan. Manual planning atau AI system? Manual planning. Mana lagi senang? Manual planning. Untuk this industry kena manual planning lah. Bukan AI. Not AI. Excel atau dashboard system? Dashboard system. Dashboard system tu dia macam mana? Untuk you monitor the movement, the data, STA, macam-macam lagi lah. Delay kerja atau road salah? Road salah. Lebih stress peak season atau system down? Dua-dua boleh tak? Peak season dengan system down. Dua-dua, yes, betul. Okay, sekarang kita dah masuk game yang kedua. Okay. Analis versus reality. Akak jawab mitos atau fakta? Okay. Okay. Kerja analis hanya duduk depan komputer. Mitos. Okay. Semua keputusan boleh dibuat hanya berdasarkan data. Mitos. Okay. Kerja logistik tak perlukan kemahiran analisis tinggi. Mitos juga. Okay, sekarang kita dah masuk game yang ketiga. Game title dia betul atau bohong dunia truck analis. Okay. Okay, akak jawab betul atau bohong. Okay. Okay. Saya pernah ubah satu road dan jimat kos syarikat ribuan ringgit. Betul. Betul. Banyak kali ke? Betul. Saya pernah kena call tengah malam sebab isu delivery. Betul. Betul. Kerja saya tak pernah terlibat dengan tekanan. Bohong. Sangat bohong. Mustahilnya. Ya, mestilah sebab bila saya dengar apa saya tahu dia punya Pressure dia tu macam betul. mana. Kalau untuk saya yang lembik ni, saya tak tahu boleh handle ke tak. Okay, itu saja daripada kami. Saya Alisha bersama Amira. So hari ni kita dah dengar dia punya pengalaman, dia punya cabaran, macam mana dia, dan saya pun dah tahu apa itu truck analyst. So itu saja daripada kami. Jumpa lagi untuk next episode korang. Jangan lupa komen, like and share. Okay, bye. Bye. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak cari kerja guna Wikicareer. Nak kerja wikicareer.com.my